Assalamualaikum, selamat datang ke Pak Long Channel. Hari ini kita menuju ke Changlun dan try cendol pulut, cendol pulut Changlun, dan mencuba bihun sup. Kita cuba bihun sup dan juga nasi goreng daging. Okey, adik Umar Aisyah ini try apa? Adik Umar Aisyah ini makan laksa lemak. Okey tak? Okey. Okey. Kedai ini bersebelahan di bawah jambatan Changlun. Di bawah jambatan Changlun. Dan menu-menu ada mi udang, mi goreng udang, nasi ayam, nasi goreng ayam, bihun sup, laksa, lai cikang, cendol pulut. Pelbagai juga ada juga kuih muih di belakang ni. Terdapat kuih muih. Okey, yang datang ke Changlun boleh try. Nampak jambatan ni, bawah jambatan. Dia letak di bawah jambatan. Okey, terletak di bawah jambatan. Yang nak cuba kedai gerai di bawah jambatan ni, insyaAllah makanan agak-agak tahap restoran jugalah. Okey, jom kita. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang, di kedai mana yang kita akan pergi lagi selepas ini. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share. Sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.